Okey, dengar ni. Yang ni bukan jersey biasa. Kau boleh letak nama kau sendiri kat belakang. Ya, nama kau. Nak nama game, nama panggilan atau nickname pelik pun boleh. Font kemas, jahitan cun, material selesa, pakai lama pun tak rasa rimas. Paling best, custom cepat, hasil nampak premium dan bila pakai, terus rasa ini jersey aku. Kalau kau nak jersey yang lain daripada orang lain, yang ni memang kena ada. Aku buat benda gila sikit. Honda X6B ni kereta pijak, bukan lalu-lalu. Pijak betul. Lepas tu, hentam atas meja berkali-kali. Result dia, hidup lagi guys. Skrin okey, sentuhan smooth. Harga dia murah tapi ketahanan macam phone mahal. Untuk student, kerja kasar atau tangan selalu cuai, yang ni confirm selamat. Tahun 1992. Okey? 1992. Jadi bermula di situlah titik tolak bermasalah air Kelantan berpanjangan sampai ke hari ini. Faham? Awak faham dah situ? Sejarah asal. Oh, tak apa. Dia mengecek. Awak faham ke tak? Faham. Okey. Selepas tahun 2001, bermula RMK ke-8, maka Kerajaan Negeri Kelantan sentiasa mendapat pinjaman bekalan air berpuluh-puluh juta untuk menyelesaikan isu air di Kelantan. Sehingga hari ini tetap dapat pinjaman. Dan pada tahun 2016, pinjaman itu dihapus kira, termasuklah pinjaman bank sebanyak 50 juta ringgit oleh AKSB kepada Maybank. Jadi mana kamu cakap kerajaan Kelantan di anak tiri? Kalau anak tiri tak bagi pinjaman, tak bagi peruntukan. Kalau anak kiri tak hapuskan pinjaman 600 juta ringgit. Kalau kamu cakap kerajaan Kelantan tak ada duit, AKSB tak ada duit, kenapa boleh bagi bonus RM10,000 kepada ahli lembaga pengarah? Cuba bagi tahu kepada saya secara fakta. Dan NRW Kelantan 54.2%. Air yang tidak terhasil. Non-revenue water. Tertinggi di Malaysia. Adakah kita nak kata Kelantan tak ada masalah air? Dengan jumlah 54.2%. NRW makna katanya kalau kita fikir logik 54.2% tu masalah, makna katanya hanya 46% saja rakyat Kelantan menikmati air. Separuh lagi gimana? Lebih separuh tu gimana? Cuba cerita kepada saya. Kenapa masalah ini berterusan? Kita bercakap dengan fakta. Kita memang betul kerajaan ada bagi peruntukan pada negeri, tapi kita dana tu kita buat beli jalan, kita bukan fokus kepada air sing. Kena faham lah. Peruntukan air dikhususkan untuk air. Mana boleh peruntukan air digunakan untuk jalan? Kamu belajar daripada mana ni? MOF, perbendaharaan. Bila dia bagi peruntukan, dia ada kod nombor dia. Kalau untuk air, dia air. Kalau untuk jalan, jalan. Mana boleh peruntukan air guna untuk jalan? Kamu belajar daripada mana ni? Siapa beritahu kamu ni? Jalan dia ada JKR. Jalan dia ada Meris. Jalan dia ada PBT. JKR pun dah lantik pada Rockcare. Kalau Maris dia lantik pada PBT, Majlis Daerah. Jangan membuat tuduhan. Di saat kita tak tahu. Bila kita tak tahu buat tuduhan, ia akan membuatkan kita jadi benci pada orang. Kita duk benci kerajaan pusat. Kerana tertipu dan terpedaya dengan kata-kata orang yang kita pun tak baca. Tak salah kalau awak nak benci orang, tapi biarlah berfakta. Biar ada asas.
Ini kamu duk cakap kerajaan pusat zalim. Bila kita tanya, tak boleh bagi bukti apa zalim tu. Awak kena bersetuju lah. Sebab awak tidak ada fakta hari ni. Rumah awak area mana, saya nak tanya? Naik hotel? Ataupun awak kerja dekat Selangor sekarang ni? Adakah awak ini bermukim dan bermastautin di Kelantan ataupun di luar? Kalau kamu bermastautin ataupun bermukim di negeri luar, kamu tak ada masalah air. Tempat yang kamu tinggal itu tak ada masalah air. Saya bersetuju. Kamu boleh mandi dengan selesa. Kamu tak perlu buat penapis. Kamu tak perlu boring. Kamu hanya bayar bil setiap bulan. Boleh cerita kepada saya? Watek, boleh cerita kepada saya? Sudahlah Sing. Ambo tak ada idea dah Sing. Janganlah bahas lebih-lebih Sing. Ambo nyamar je jadi walaung Sing. Tak boleh nyamar gitu. Minta maaf Sing, minta maaf. Nampak serius, kau kena serius. Ambo minta maaf Sing. Dah lah ambo tengok walaung tak ada naik saat ni. Ambo naik dah. Dah lah. Follow dah. Tapi betul lah. Tapi kamu tak menipu walaupun demo ni. Kalau demo nak nyamar, kamu dah ada jawapan kamu tak nyamar. Betul. Tapi betul, itulah antara soalan-soalan walaun. Biarlah dia nyamar, tak apalah. Mana? Tapi kamu tak dapat detek. Tapi kalau detek, kamu tak boleh jawab tu. Okey, tak apalah. Naik watak. Awak nak pergi ke Rahman Muhammad pula. Beres-beres Sing, minta maaf dah. Kena hamba gini. Cai! Tapi hamba tak nipu. Hamba tak nipu. Mana Rahman tadi? Kena ketuk hamba. Nakal hamba naik watak. Aku belok. Aduh lah. Mana Rahman tadi? Siapa kena orang jadi nyaman ni nak backup walaung. Walaung tak berani nak naik. Aku heran sungguh. Tapi hak saya bagi tahu tadi naik watak, benda tu fakta naik watak. Boleh tengok. Sungguh ambo tahu ada tu. Sungguh memang. Walaung ni kan kalau dia minum air kaki Haji Hadi tu cerahlah sungguh lah. Tak percaya dah berita lain. Itulah. Ambo jadi tak ada idea nak gecek apa sih. Ambo duk Ambo ni serius tak tahu orang merah ni. Apa ni dah berdua ambo dah pelawai. Apa kena ketuk. Habis air ni minum. Apa saya minum dulu. Yusof tadi pun walaung kau dia. Yusof. Ya walaung insaf. Ya ada. Kejap. Amo nak approve belakang dulu. Kita nak tengok betul ke orang ni nak naik. Amo tak minat kalau bagi penerangan tak puas tau. Kena buat puas. Baru sedap. Kita terima di belakang. Habis tu pun tak boleh. Kalau bak air habis tu tak boleh nak kau tu. Dia tak boleh nak melawan fakta. Assalamualaikum Najah Haji Muhammad Nur dan Abang Wan Tua. Silakan kalau ada apa pandangan persoalan, mungkin tersalah naik ke, tersalah request, tersalah.
Ngaduk semaya pun itu Allahu Akbar. Oh gila banyak. Pati dia ni. Okey, Nawi Mak Yunus. Apa dia? Assalamualaikum. Aduh. Salah lah. Salah naik tu, salah request. Aduh, baru live pula. Tak kat komen. Apa dia nak? Ataupun nak berkongsi lah. Air dekat rumah dia tak ada, cuba cerita sikit. Saya tengok sehari dua ni Berry dekat Maceh. Dia ni peniaga kedai makan. Bila tak ada air kat orang, paling stres. Asal nak open debat ke? Boleh. Ding Handa Legacy. Jom silakan. Salah dia private account. Assalamualaikum Abang Zul. Kau je tak pasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Abang Zul. Gaya-gaya pola ni. Air karak ni mana Abang Zul? Mana sih? Maceh. Maceh. Ke mana Abang? Oh, dah nak tanya Abang Zul lah. Mungkin Abang Zul pernah berhubung dengan AKSB ke? Tengok ke unit air AKSB tu buat kerja degil dalam Facebook tu. Rasa support. Tak ada masalah dah. Tak ada masalah gua ada masalah ni. Rumah Lepas tu tu jawab AKSB ke mana? Habis tu, rumah tu hamba kau bagi masing air. Habis tu mana? Isi dua air mana habis tu? Air nak tarik tu kena guna enjin lah. Kalau tak ada enjin tak sampai. Cuma jadi masing habis tu. Kapon juh pakai. Tu. Dia aku bagi mana masing? Mana? Ni lah lubuk buku. Lubuk buku? Kalau Pak Ambo ni tak ada masalah. Habis juga itu tunjuk tu high boring habis tu memang tak ada masalah sebab habis tu high boring. Cik, demo air masuk. Air AKSB Air AKSB tak suruh kecek lah high boring tu air AKSB. Yalah AKSB masjid Duk Kuda boleh. Mana? Habis tu kata habis tu guna air boring. Dah masjid. Masjid guna AKSB ya? Mana masjid mana tu? Ni masjid Pabrik Sutugah ni, Masjid Mutaki. Dalam bayar. Masjid Mutaki ni tak ada makan napi air. Tak ada. Tunggu Macam mana lagi? Ada sebutir. Mulut tu ada pun. Ada sebutir. adalah napi air lah. Dia masuk ke napi air Baru tu. napi air tu pun baru bubuh ya. Berapa ada Sebelum dia tak masalah bubuh. kau? Ada masalah ke air situ baru bubuh tu? Tak ada masalah ke apa. Dia guna tapi moga tak tahu takut AJK masjid dia nak comel lagi kau ada kau gitu sebelum di biasa ya pakai. Habis tu buat air buat air nak minum ke apa ambil air situ ya air KSB ya masuk air ke apa. Patut okey beli menapis saja. Yalah sebelum dan ayat ada lama mana dah kita duduk guna air tu. Tapi napi dipakai baru baru apa boleh baru adalah sebutin masuk baru dia tengok baru pasal Yo. masuk napi Ada Gucci bayar lah. Ni ada pinjam aku berkira ni. Jadi payah. Oh lah, tak payah kecek benja lah punya bacok berih ni. Kampung sungai. Air ada tapi karak-karak. Mana habis? Habis tu
Boleh guna Abang Zul sebagai reba baik. Abang Dia gini sih. Mungkin yalah kita akui lah tempat si royak tukar agak ko payah ko gapo. Betul lah kita tak kena royak orang tu nipu. Cuma nak royak tak boleh. Apa masalah KSB nya kita nak tak boleh nak royak. Sebab dia tengok dalam Facebook tu dia ada buat proses kau tu napi kau tu duk posting tu. Jadi kita rasa kau satu hari kebaikan lah. Habis tu. Satu hari satu tempat ya. Tengok kau dia buat kerja tu lah kita tengok kau dia buat kerja tu dah agak-agak supaya kau luah lah kau baik lagu tu lah pandangannya. Tapi kalau lah kau berat ai memang ni kat sini bunyi kau berat tapi tempat kita diri dengan orang lain dengar tak ada gitu kecek. Ya gini Zu, kahwin ingat kata ulama kahwin kata dah, gini amak kata dah. Kalau Pahit Kelantan ni kalau nak beki ke, kalau apa betul Malaysia siapa Dubai nak panggil. Lama nak boleh ke beki. Ni habis tu ambo tunjuk tepi jalan, ambo duduk tepi jalan ni dia. Belakang Rina Hotel ni ambo duduk ni. Ambo tunjuk habis tu. Tu dah. Mana? Duduk kat Rina ni tunggu orang mari ni. Oh Rina tu sebelah biliar. Iya tu. Allah tak nampak deh. Tu habis tu. Buai dak kepala Pahit. Tak ada kepala Pahit. Maknanya? Tak ada air. Nak guna air. Dia buai tu maknanya memang tak ada air tu maksud dia tu. Ada tengok air. Pak buai apa tak tahu ambil air tu. Maksud dia buai kat pakai boring lah. Maksud buai dia pakai boring lah. Awak gapo guna lagi tak ada air. Peta pun tak ada. Depan ambo kebetulan tengok ada tu. Lepas ambo tengok ada taki. Taki tak? Apa tu kan? Okey. Nipu tu dosa nipu ni. Tuhan marah nipu. Okey dah. Okey ni Pahit. Ni kepala Pahit. Ada dalam meta tak? Betul? Okey. Lepas tu tu taki air dia buat suku. Okey suku. Tu meta tak ada. Tapi rakyat tak ada bunyi ngamuk gapo pun sih. Ni habis tu buka kat Facebook AKSB tu tengok tahu mana. Ni saya rumah kahwin sih. Kahwin tak pakai lama dah. Meta tak ada dah tu. Tak ada meta pakai air untuk bomba boring ke habis 5,000 bersih air. Benar habis tu. Aku mana habis tu. Tapi tu Ibrahim kata masalah air di Kelantan ni berpunca daripada kelemahan pengurusan AKSB habis tu. Mana Mahathir dulu tak protokol. Dulu Mahathir mana protokol anak tiri Kelantan. Macam mana nak susah masalah air? Lepas tu lah ni Mahathir mula atik jadi pengurusi penasihat SG4. Ada insadah tak apa. Tak apa hari tu Mahathir mari dah ke stadium Kota Baru dia kata. Dia dulu dia benci ke parti PAS, dia sekat bantuan protokol pembangunan. Dia minta maaf dah, dia insah, nak tembus dosa. Dia mau tahu gapo sih? Lepas tu pakai nak salah kedua berakhir. Dia pergi sokong semula Mahathir tu apa? Tak apa, mungkin taubat dah ke? Pakai serban. Tobat lepas dia tobat masalah air tak selesai juga. Tengah buat dah sih, tengah proses lah ni. Taki kena buat tengah duk buat dah di Pulau Condong tu. 2 botir, 3 botir dah siap di Pulau Condong tengah duk buat dah. Tengah proses. Tapi Eko kata 2050. Allah, dia ayak memel lah untuk jangka air dia. Cuma proses ni mungkin makin masa. Bukan 2 hari 3 hari buat batas baik ni. Bagi lama dah. Esko pun tak ada.
Dia gini sih, dia contoh nak atas sebah dah. Umur tahun 2022, pas 2024 tak siap. Ya kita tahun tunda pula 2028 dia gitu dah jaket dia. Jadi kita tak boleh nak agak-agak bila siap. Gitu. Demo jangan ino kuat-kuat kat Kelantan. Demo duduk Kelantan. Dia hina apa betul? Tak kira ulama nak nipu. Kau orang pas juga. Tidak hino. Apa demo kata hino Kelantan? Takkan kita kritik kerajaan Malaysia, kita hino Malaysia. Yang waktu tuduh hino Kelantan, kita duk kritik pasal pentadbir. Kita bukan kritik pasal asal-usul Kelantan, budaya Kelantan. Demo ke depan ni lah. Demo ke depan ni. Oh, apa nak geduk pen pula ya? Ada demo duk puji sangat ke DAP tu. Lepas tu demo kita duduk Afrika lah. Buat demo duduk. Apa? Kau orang Malaysia. Kau orang Kelantan. Lepas tu, super kawan pun. Oh, Kelantan. Demo nak ujah kawan gap apa demo ya sih kawan nak jawab pelakon demo. Demo nak tanya kawan gap kawan nak jawab pelakon demo ya tu. Okey, Amun nak tanya demo. Soalan, nak air kalau Islam, adakah kalau kami pilih air bersih, kami jadi kafir? Ada jawab. Di masjid apa tu? Saya di masjid apa tu? Ha. Okey lah. Tak betul ganggu. Ini kat mana? Oh, tengok wajib boleh wallet. Oh, bagus, Pak bagus tu bagus. Kita tak nafi apa itu tempat ada air tu. Tempat kacuk ni kita duduk doanya. Okey. Ya Zul, Amun tengok Napi bersama mana Napi maka. Nak tengok lagi tengok. Ha, kita tengok nafi. Amun tengok Napi bersama mana maka. Baru bubuh ya Napi tu baru bubuh dia. Yo. Bersih kalau lepas makan Napi. Air betul bunyi. Ay, bunyi boring tu. Ay, boring apa tu? Kotak Napi. Tak, bukan boring. Bawah tu. Tak. Anjing tu. Bukan boring tu. Ini dia nak dia kaki. Dia kata Ha tu. bukan, bukan. Atu apa dia tu? Mana boring? Dia pakai Gigi kau tak pakai dia kena tarik air. Saya taki. Biar Gigi kau taki. Kita takik. Air tak Yang kacau lain tu. laju tak kena masuk takik Ini gitu. pakai dia tadi. Dan ni ada paip tak tutup tu. Di muka ada paip tak tutup. Paip jadi tak betul tutup. lah betul. Okey. Tak beza ni dia pakai enjin tu untuk tarik air AKSB biar laju. Benar. Mau tarik air supaya laju. Dia enjin tu untuk naik atas taki ni. Naik atas taki atas ni. Untuk taki kelompok dalam masjid ni ada banyak taki. Saya putih. Atas tu, atas ni. Mana kata Pakai jangan tadi tak pakai pakai kaki belakang tu. air tak naik dah betul. Atas taki tinggi saya. Taki atas kaki tu. Taki. Bukan air boring. Air KS dia cuma taki. Ada buka paip air. Ada aku tarik dulu. Paip air buka masa apa. Tengok itu ada bukan main air tu. Dia mau buat kerja. Dah. Dia mau buat kerja. Saya beli air ada Napi, ada enjin. Ada enjin, ada penapis lah. Taki saya habis tu boleh tunjuk. Atas tu taki besar dua butir. Kita warna air atas tu. Lepas tu di Pak Tangkas tu. Dua butir. Jok, masalah Okey. habis tu tunjuk tadi. Bukan awak naik Pakai taki air. atas. Habis tu tunjuk tadi. Bukan awak naik Okey. taki atas. Awak naik taki Ya. belah tu ya. Dia house sebelah tu sebetul. Lepas tu naik atas taki atas butir. Air macam mana habis tu? Pasal kalau tak awak. Oh kalau habis tu cabut pelak ni kan tak naik air. Tu nanti habis tu tunjuk. Habis tu cabut pelak hot engine ni. Ha. Buka zat tak ada air. Bukan
Pakai air. Ya, air Pakai lagi. air tarik warna taki lah. Air tarik waktu taki lah. Ada daripada teki sini Ya. 12 ni. Ha. Oh ni awak naik ke taki tu so. Oh ni pakai so ke paip KSB ni. Tarik so dua je. Oh, tak faham. Mula. Okey. Dah tinggal dah. So tu dah. Tu dah. Yo, tahu. Okey, taki tadi. Enjin tadi tu ambil tu. Okey, tutup. Okey. Enjin tadi tu yang pertama yang taki belah tu taki ambil air mana? Taki Dia belah. untuk ni kan? Air ni tak ada. mana? Ni. Okey, dah tahu. Ha. Dia buka ni. Taki belah tadi tu, taki dia milik tu. Taki belah ambil tu. Sudah lah. Okey. Baik. Taki belah tu. Ada. taki Taki ni. ambil air mana? Ada. Cocok. KSB ya? KSB. Air KSB. KSB. Air pipe KSB. Air paip KSB. Ni yang betul ni. Apa KSB ni? Pipe dia ni. Pipe kau ni. Lepas tu awak naik taki mana? Daripada taki ni, orang kena taki atas pula. Mana katanya kena ada dua enjin lah. Taki seduk KSB. Lepas tu taki seduk awak naik ke taki sah. Ya. Di mananya kalau tutup enjin air KSB tu untuk osduk tu, tak ada air lah. Ada kalau tutup dah. Dah kalau kita tutup belak ni ke, mana air KSB ni dia tak naik dah. Slow lah. Kalau penuh berhenti lah. Kalau penuh ke, berhenti Dah. Mana rumah lah tu. Dia guna air KSB kalau belah penuh. Ada kau paip hak tak direct Dia ke taki? kot, pokok dia tu. Direct pada paip KSB. Ada? Kalau tak direct kau. Direct pada paip KSB tu terus boleh guna ada? Nak tengok meta tu. Kuat tak musim? Allah. Dah pada paip pun cabut situ. Ki. Tak ada pada paip. Ni dah. Aku tak payah gini ke apa Bezu nak buat benda ni. Api ni masjid sekarang ni KSB jaga lah. Tengok rumah orang lah pula. Banyak ke masjid ni KSB. Sudah utama kan. Tak ada salah lagi kalau tu masjid. Masjid ni salah ada dalam Kelantan tapi rumah-rumah orang ada lah. Kita tengok rumah orang lah. Pasal masjid banyak ke dia pucuk air utama Ya. Tuki molek nampak air. Contohnya macam masjid ni. Tuki molek nampak air Bezu. Contohnya Cuci bahkan napa? rumah sebelah tu ada masalah air. Ada masalah air rumah kepala masjid. Tapi dia guna daerah ada dia. Lah kawasan ni habis tu kepala paip uai belaka habis tu. Apa pada paip di meta KSB tu buat? Kepala meta uai habis. Wan? Dah Bezu lagi ni untuk meja dari kemari. Tu Mana meta tu? meta ada habis tu masjid. KSB lah kau. Tak apa. Berapa meta tu? Mana? Tok meta mana Mana? tu? Orang tanya betul tunjuk dia meta mana? Banyak tunjuk tu. Habis tu mari belakang Rinai ni habis tu. Dia Rinai. ikut saluran tu juga.
Meta orang buat belakang ni lepas tu. Tahu. Ini ada tahu panah ni Zain. Buat sebab tak bayar. Kalau bayar dia tak buat. Nak bayar ke mana? Bayar air saja. Bayar angin saja. Ada mungkin ada masalah lah. Kawasan-kawasan lah. Ni betul juga. Jadi masalah kau dia. Munggu mau topik muka pakai boring tu. Raja boring. Oh tu ada berita tu. Tunjuk meta bakar. Belum ada. Ni kan Tak tahu lah. Tapi tempat lain ada tu mungkin kawasan itu lagi. Berapa bil bakar tu? Di masjid tu. Ambo siapa dah ni? Saing mai dah ni. Ambo lagi. Sen. Ya. Sen. Masjid ni asal masjid persendirian ni. Masjid Datuk Hussein. Orang kuat UMNO lah. Orang UMNO dulu lah. Orang UMNO buat masjid. Dari Mak ambil lah. Orang UMNO buat masjid lepas tu. Lepas tu kata Datuk UMNO lawan Islam. Yalah, dia penokong. Ni penokong dia bukan apa dia penokong dia dah. Dari Mak ambil lah ni lah. Masjid. Dia UMNO buat masjid. Patut dia masjid tu ke pas tu UMNO. Biasa lah Kelantan ni. Kelantan ni satu masjid tak ada masalah parti. Orang UMNO kau orang PKR kau orang PAS tak ada masalah Pak Bezu ni. Tapi alhamdulillah lah baju orang UMNO buat masjid. Apa begitu ambo siapa dah ni? Ambo walah mola pula. Bagi sini. Terima kasih. Okey, terima kasih. Awak tak ada nak, tak ada nak kecek habis zuru ya tunjuk air dia. Awak banyak orang masalah kau nak royak. Mola lah mai. Masalah mana dah moduk kata tak ada masalah. Beres kamu tu.